Dalam bisnes kita ni, paling takut bab rugi. Kenapa pula bos takut-takut ni? Dia takut lah. Modal kita keluarkan. Lepas tu kena check and balance. Check and balance. Kau tahu, nak buat keputusan ni paling penting tau dalam buat bisnes. Kalau ikut surat tekak kau je, tak ada bincang apa-apa, memang tak jadi. Habis tu ikut tekak siapa? Oh, kau main gila dengan aku Oh. Dalam bisnes ni, kita kena tahu target audience kita ni. Siapa audience kita? Kalau saya, mestilah close friend saya. Ini bisnes kita. Bukan bisnes bapak engkau. Ya bos tanya saya jawab Kau le. main gila dengan aku. Kau main dengan aku. Kau main gila dengan aku. Assalamualaikum. Dalam bisnes kita ni, kita kena ada ROI. Oh ROI, macam saya kenal lah ROI ni. Roy. Roy siapa? Roy Bandel. Bang, tolong.